Kenapa Rafizi tak tanding presiden? Sebab memang dia bagi tahu lama dah dulu. Kan? Dia kata memang dia nak bagi Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri untuk dua terms. Macam tu juga dengan presiden. Jadi tak timbul soal tu. Dia bagi tahu ni bukanlah dia nak bagi amaran. Dia bagi tahu awal-awal supaya semua orang bertenang. Jangan cuba timbulkan naratif-naratif kononnya timbalan nak merebut jawatan presiden. Tak timbul benda tu. Sebab tu dia sebut. Ni jangan salah faham ni. Kalau aku cakap kan ada yang miskot. Lagi-lagi cai Jacom ni kau boleh pakai dia orang ni. Masa tu Rafizi dah sebut lama dah. Kenapa dia sebut macam tu? Supaya dia tak nak ditimbulkan ada isu konon-kononnya. Timbalan nak lawan, nak merampas kursi presiden. Tak. Dia kata kenapa pula dia berjuang sekian lama untuk naikkan Anwar Ibrahim. Lepas tu dia pula nak rebut kursi Anwar Ibrahim. Buat apa? Betul. Saya dengar dia cakap live hari tu, dia tahu khianat tapi dia pasrah dan redha. Betul lah tuan-tuan. Kenapa dia macam ni lah. Ni saya cuba membayangkan diri dia. Okay. The moment dia sedar dia dikhianati itu semasa dia rasa sakit dekat belakang dia. Lepas tu bila dia tengok ada pisau menusuk belakang dia. Dia pun pusing. So dia pusing-pusing, dia tengok yang pegang hulu pisau itu adalah orang yang dia kenal. Jadi apa pilihan tuan-tuan yang ada? Pisau itu pisau beracun. Kan dia jadi macam luluhnya hati. Tiba-tiba part penting aku nak cakap ni tak stable pula lain. Aku ulang balik. Dia sedar semasa dia rasa sakit dekat belakang, dia tengok tempat sakit tu pisau kena tusuk. Dan dia pun toleh, dia tengok muka yang memegang hulu pisau itu adalah orang yang dia kenal. Dalam keadaan macam tu tuan-tuan, luluhnya hati. Itu cerita dia. Jadi macam mana nak lawan tuan-tuan? Itu yang dikatakan sebagai dia redha dan dia pasrah. Jadi kita fahamlah macam mana perasaan YB Rafizi itu bila dia sebut saya redha dan saya pasrah. Itulah gambaran dia tuan-tuan. Itulah gambaran dia. Saya harap tuan-tuan fahamlah perumpamaan yang saya bagi ini. Jadi, kalau nak lawan naratif ini, okay, kumpulan sana kena create satu naratif yang jauh lebih menarik. Bukan sekadar kau mengulangi sifat tegas YB Rafizi, bukannya kau mengulangi sifat-sifat peribadi dia yang memang semua orang tahu daripada dulu, tetapi kau terima pada masa tu. Why now kau bangkitkan? Itu cerita dia tuan-tuan.